Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. menyeru agar sinergi ekonomi dan inovasi yang lebih mendalam dalam kalangan rakan kongsi serantau dalam ucapan perasmiannya di Sidang Kemuncak Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina BIMP EAGA ke-16. Beliau berkata terdapat hasil ketara yang dicapai sejak inisiatif itu diterima pakai pada 2017. This year's summit holds special significance as we mark 8 years of quite remarkable progress since the adoption of our Vision 2025. Since 2017, our cooperation has deepened, our partnerships have delivered tangible benefits for our peoples. Together, we have laid down stronger foundations for inclusive, sustainable and innovation-driven growth. Marcos berkata sejak penubuhan BIMP EAGA, kerjasama serantau semakin mendalam dan perkongsian itu memberikan manfaat ketara kepada rakyat ASEAN. Menurut beliau, sidang kemuncak ini menandakan detik penting bukan hanya untuk menong peristiwa masa lalu tetapi untuk melakar masa depan yang lebih berdaya tahan dan bersepadu untuk rantau ini. Inisiatif BIMP EAGA meningkatkan pertumbuhan dalam perdagangan, pelaburan dan pelancongan melalui laluan perkapalan intra-serantau baharu dan hubungan udara serta projek sambungan kuasa. Bidang kerjasama utama lain termasuk perniagaan tani, pelancongan alam sekitar dan pendidikan sosio-budaya.